Sekarang ni dah banyak pilihan lampu portable yang jenis rechargeable. Lampu macam ni wajib korang standby tau. Bila kecemasan, mudah untuk pakai. Bila korang nak bawa pergi camping pun boleh. Kalau korang standby dalam kereta, waktu kecemasan korang boleh pakai. Yang paling penting, waktu blackout, lampu ni memang function. Yang ni lampu yang pakai dia punya kaki macam ni. Lampu ni dia ada banyak mode cahaya. Kalau korang tekan sekali, dia malap macam ni saja. Tekan lagi sekali, dia lebih terang. Lagi sekali lagi terang. Dan yang ni yang paling terang. Yang ni mode keempat. Bila waktu malam, bila keadaan gelap, yang ni memang padu. Dia punya warna ni korang boleh adjust tau. Boleh jadi warna putih, boleh jadi warna kuning, boleh jadi warna oren. LED dekat dalam dia ni jenis campuran putih dan oren. Jadi temperature warna dia ni korang boleh adjust. Dan lampu ni dia ada satu lagi mode kecemasan. Lampu merah dekat bahagian bawah. Yang ni memang function. Kalau korang standby bila kereta rosak. Bila kereta rosak, korang boleh pakai mode macam ni. Dia ada display bateri dekat bahagian sini. Korang boleh tengok berapa bateri yang ada dekat bahagian sini. Bila bateri habis, korang cucuk je charger dekat bahagian sini. Boleh pakai charger handphone saja sebab port Type-C sama saja. Lampu ni mudah untuk korang gantung mana-mana tau sebab bracket kaki dia ni magnet. Tampal je macam ni, korang boleh guna suluh dekat tempat korang buat kerja. Kalau korang bawa pergi camping, pakai dia punya cakuk ni. Boleh gantung dekat kemah. Dan kalau nak jadikan lampu meja pun boleh. Jadi kalau korang nak cari lampu yang jenis rechargeable, banyak mode cahaya, ada magnet yang kuat, mudah untuk gantung, check up lampu macam ni guys. Saya dah ada banyak biji lampu macam ni, memang puas hati.